Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, terima kasih pada semua yang terus setia dan juga menonton Bespoke. Dan ini adalah Bespoke Jalan Pulang, tenang dan menang di akhir zaman. Dan untuk episod Bespoke Jalan Pulang ni, kita bukan keseorangan. Saya dipasangkan dengan ustaz yang terkenal sebagai ustaz timeline akhir zaman. Jadi kita ada ustaz bersama-sama kita. Apa khabar ustaz? Khabar baik, Alhamdulillah. Sihat Ustaz Sihat. Saya, Sihat. Alhamdulillah sihat. Saya setiap kali nampak Ustaz je, saya akan teringat, ya Allah, kiamat dah dekat. Allahu Akbar. Dia akan teringat macam tu automatically lah Ustaz. Ustaz, tajuk kita untuk episod kali ni adalah apabila rumah tidak lagi tenang. Subhanallah. Jadi kita nak bincangkan setiap episod satu hadis tentang akhir zaman. Dan kita nak relatekan tentang dalam kehidupan kita, kesihatan mental, psikologi, kaedah untuk kita nak melalui lah. Jadi kita nak mulakan dulu Ustaz untuk episod ni. Apa hadis yang bercerita tentang tiada lagi ketenangan di rumah kita di akhir zaman ni Ustaz? Wah, satu topik yang best yang kita nak bincang pada malam ni untuk pengetahuan para penonton sekalian. Satu topik dan satu tajuk yang sengaja kita pilih. Kerana apa? Kerana kita tengok apa yang berlaku kepada umat dan masyarakat kita pada hari ini sangat relate dengan hadis ini. Okay, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita dah sampai pada satu bab yang mana Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi ceritakan kepada Sayyidina Abu Huzaifah Al-Yamani. Sebab itulah kalaulah siapa tengok Dai episod yang sebelum ni, beberapa kali saya sebut berkaitan dengan Huzaifah Al-Yamani. Dia sahabat Nabi, tapi dia banyak bertanya perihal akhir zaman kepada Nabi. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada orang lain perihal kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan akhir zaman. Bayangkan dalam keadaan sahabat lain tanya kepada Nabi cara masuk syurga, cara nak buat ibadah, cara nak buat sedekah, tapi dia tanya kepada Nabi cara kemungkaran dan sebagainya. Sebab itulah di antara kelebihan Huzaifah ni, dia ada simpan satu rahsia yang paling besar. 10 nama munafik di kota Madinah. Dia yang pegang? Dia pegang. Okay. Bayangkan Dai, ketika mana Nabi wafat, seluruh penduduk Madinah tahu yang Huzaifah ada senarai 10 nama munafik di kota Madinah. Ketika itulah Umar Ibn Khattab, bila mana Nabi dah wafat, Umar apa lagi, dia jumpa Huzaifah. Wahai Huzaifah, bagi tahu kepada aku 10 nama tu, aku nak pancung. Biasalah Umar. Bila mana di zaman pemerintahan Abu Bakar, Huzaifah tak bagi tahu lagi. Bila mana masuk Umar jadi khalifah Amirul Mukminin, Umar memanggil Huzaifah masuk dalam biliknya. Wahai Huzaifah, tolong bagi tahu kepada aku sekarang Amirul Mukminin, ketua bagi seluruh umat Islam. Aku nak tahu siapakah 10 nama munafik. Tapi apa kata Huzaifah? Ya Amirul Mukminin, 10 nama itu adalah satu amanah daripada Nabi. Aku simpan, aku keep sampai hari ini dan aku tidak akan bagi tahu kepada sesiapa. Sebab itulah di antara yang kita kena beriman dengan Nabi, Siddiq Amanah Tabligh menyampaikan. Ulama kata, adakah Nabi menyampaikan seluruh wahyu daripada Allah? Jawapan dia tidak. Ada wahyu yang Nabi sampaikan dan ada wahyu yang Nabi simpan. Samalah, ada rahsia yang mana Nabi minta kepada Huzaifah bagi tahu kepada umat Islam. Dan ada rahsia yang Nabi mengarahkan, wahai Huzaifah, ini untuk kamu sahaja. Oh, okey, bukan semua lah. Bukan semua. Sebab itulah apa yang kita belajar dan ke depan nanti ni kita nak belajar, semua itu dibenarkan oleh Nabi untuk Huzaifah buka mulut bagi tahu kepada masyarakat. Okay. Tapi ada yang Nabi tak bagi tahu. Contoh 10 nama munafik. Ketika mana di approach, dipaksa, ketika itulah Huzaifah kata, ya Amirul Mukminin, walau bagaimana usaha kamu. Bayangkan, bila mana jumpa Amirul Mukminin akan senyum kepada Huzaifah. Dia akan bodek hati Huzaifah. Dia akan belanja Huzaifah. Sebab apa? Nakkan rahsia ni. Tapi kata Huzaifah, wahai Amirul Mukminin, buatlah macam mana sekalipun, aku tak akan buka rahsia. Tengok. Tapi kata Huzaifah, wahai Amirul Mukminin, daripada 10 orang tu, ada seorang yang kamu pernah melantiknya sebagai menteri. Oh, subhanallah. Ada clue. Tapi hari ini, menteri yang kamu lantik sudah pun kamu buang. Maka itu di antaranya. Maka di antara yang dibenarkan oleh Nabi, Nabi bagi tahu kepada Huzaifah, hadis ni kamu bagi tahu kepada manusia. Hadis ni bagi tahu kepada penduduk yang berada di Malaysia, yang kita lah. Apa hadis tu? Kata Nabi SAW, kata Nabi, au kama qala, sudah hampir. Nabi mulakan perkataannya dengan sudah hampir dengan kalian. Maksud sangat dekat dengan kalian kejahatan daripada langit.
Kalau bahasa kita tobat confirm jadi. Tobat lahum memang akan jadi perkara ini. Maksud bahasa mudah. Confirm akan jadi perkara ini. Yang mana perkara ini akan berlaku kejahatan daripada langit. Kejahatan daripada langit, Nabi sambung pada perenggan yang bawah, sudah hampir dengan kalian kejahatan daripada langit sehingga sampai di satu tempat yang Nabi gelarkan tempat itu adalah Fayafin ataupun Fayafin. Maka ditanyakan oleh para sahabat kepada Huzaifah, ya Huzaifah, apakah tempat yang disebut dengan Fayafin ataupun Fayafi? Maka ketika itulah Huzaifah kata, kawasan pedalaman yang tandus. Baik, Huzaifah memang kata dengan surface sahaja, tidak mendalam. Di sinilah kita kena tengok pandangan para ulama. Sebab itulah dalam kehidupan kita tak boleh nak tinggal ulama. Kena ambil pandangan ulama kerana Allah anugerahkan kepada para ulama kebijaksanaan, ilmu, pandai sebagainya. Sebab itulah sikitlah nak sebut. Bila kita nak, sebab itulah saya sangat sokong kalau ibu dan ayah dekat luar sana mempunyai anak yang bijak, saya sangat sokong mulakan anak itu dengan hafiz, hafal Quran. Sebab bagaimana Imam Asy-Syafi'i boleh jadi sebagai Imam Asy-Syafi'i pada hari ini disebabkan ibunya didiknya sebagai seorang yang pandai. Kalaulah Imam Asy-Syafi'i tak pandai, bagaimana mungkin mazhabnya boleh tersebar sampai ke hari ini. Baik. Kata Imam Barawi mensyarahkan hadis tadi. Kata Imam Al-Barawi, yang pertama, kejahatan daripada langit. Huzaifah kata kejahatan daripada langit itu adalah kawasan pedalaman yang tandus. Al-Barawi mensyarahkan hadis ini adalah hujan. Disebut perkataan hujan kerana dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi sebut kejahatan daripada langit itu hujan. Kenapa hujan? Hujan ni bila mana dia turun ke satu tempat, dia akan mendamaikan, dia akan menenangkan, dia akan merahmati, dia akan memberi rezeki, dia akan memudahkan dan sebagainya. Dan hujan pun akan salah satu situasi yang boleh kabulkan doa. Maksud dia, hujan ni bila mana hujan turun, jaranglah orang stres dengan hujan. Biasanya orang akan gembira, orang akan tenang dengan hujan. Tapi kata Imam Al-Barawi, kenapa Nabi sebut dengan hujan? Disebabkan hujan ni bila mana sampai ke satu tempat, maka tempat itu dirahmati. Tapi kalau tak ada hujan macam mana? Ketenangan lawan ketenangan apa? Kegembiraan lawan kegembiraan apa? Kebahagiaan lawan kebahagiaan apa? Rezeki lawan rezeki apa? Maksud dia bila mana ada hujan, orang boleh ada rezeki, ada air, sungai melimpah, kebun akan mekar, kebun tumbuh haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan sangat baik. Tapi kalau tak ada hujan, maka apa yang berlaku kepada bumi akan jadi sangatlah kering kontang. Seperti mana dalam satu hadis Nabi yang lain, akan sampai satu masa bumi ketiadaan hujan selama 3 tahun. Itu panjanglah, itu kita akan bincang pada video yang lain, podcast yang lain. Bila mana berlaku kemarau yang sangat panjang, maka menyebabkan manusia ialah mula rasa nak marah, panas, hujan tak ada, mula rasa gelisah, yang mana kerja sebagai petani susah nak cari rezeki. Orang kan bila mana ada kesusahan, mereka akan rasa tidak tenang. Dia akan rasa serabut, dia akan rasa semua benda dia buat tak menjadi. Sebab itulah bila mana ada satu masalah setengah manusia ni, dia masalah dengan si A, tapi masalah tu dia bawa ke rumah, menyebabkan orang yang duduk dalam rumah tak tenang. Orang duduk dalam rumah serabut. Orang duduk dalam rumah rasa pelbagai masalah yang dilalui oleh suami kita, oleh isteri kita. Baik. Jadi kata Imam Al-Barawi, maksud dia bila mana hujan, maksud bila mana Allah melihat satu kampung itu melakukan satu kemungkaran, maka ketika itulah Imam Al-Barawi kata Allah akan menurunkan hujan ke satu tempat, iaitu tempat yang pedalaman. Contoh, asal Allah nak turunkan tempat di tempat A bernama, tapi di tempat A penduduk itu ada kelabing, maksiat, kemungkaran, curi, riba, judi dan sebagainya. Pada satu ketika Allah tarik hujan turun di tempat A, Allah tarik hujan dan Allah pergi ke tempat yang pedalaman, yang mana tidak ada manusia. Maknanya dia apa? Hujan itu memang Allah sengaja turunkan, bukan untuk manusia. Itu pandangan yang pertama daripada Imam Al-Barawi. Pandangan yang kedua kata Imam Al-Barawi, yang ni memang sesuai untuk kita pada hari ini, kerana Imam Al-Barawi kata pandangan keduanya adalah stesen angkasa. Kenapa Nabi mulakan perkataan Nabi akan hampir satu zaman kamu akan melihat kejahatan itu turun daripada langit. Maksud dia, kata Imam Al-Barawi, turun daripada langit bermaksud stesen angkasa. Apa maksud stesen angkasa? Televisyen yang ada pada hari ini memancar signal kepada setiap rumah. Dulu orang yang ada rumah,
stesen TV ni mereka nak keluarkan sesuatu cerita, dia akan tapis. Sebab apa? Ini nak pastikan cerita yang keluar adalah cerita yang bermanfaat, yang akademik punya cerita. Tapi pada hari ini saya sempat tanya Encik Google tadi, lebih daripada 3,000 channel yang ada di muka bumi kita pada hari ini. 3,000 plus minus. Lebih 3,000 channel TV yang ada pada hari ini. Itu yang dikawal dan ada yang tidak dikawal. Maksud ini satu perkara yang merisaukan kita. Maka benarlah apa yang disebut oleh Nabi, kemuncak kepada kejahatan turun daripada langit. Semua rumah akan ada orang yang melakukan maksiat dan kemungkaran. Maksudnya setiap rumah akan ada kejahatan. Dulu kita tengok kejahatan bermula dengan kewafatan Nabi. Kejahatan berlaku di sekelompok manusia. Makin lama manusia makin bijak, manusia makin advance. Maka kemungkaran itu makin banyak dan sampai satu tahap kata para ulama, tidak ada rumah melainkan rumah itu akan ada orang yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Subhanallah. Ini satu kerisauan yang berlaku kepada kita pada hari ini, Dai. Bayangkan, Dai, dalam keadaan Nabi mengarahkan untuk ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu. Allah mulakan perkataan wahai orang yang nak beriman, wahai orang yang mengaku dia beriman, wahai orang yang nak kembali kepada Allah. Anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kamu, tapi tak cukup. Pelihara ahli keluarga kamu daripada neraka Jahannam. Sebab itulah bagaimana kita tengok ulama-ulama mengambil hadis ini, ulama besarkan lagi skop hadis ini. Kejahatan yang berlaku dalam rumah. Sebab itulah kita tengok bermulanya maksiat yang berlaku di luar sana adalah bermula daripada rumah. Kalau dah di rumah tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi dan tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kejahatan yang berada di rumah itu akan keluar, akan diterjemahkan oleh publik. Sebab itulah kita tengok di antara kata Anas ibn Malik, seorang, bayangkan Anas ibn Malik ketika mana Nabi sampai ke bumi Madinah, ketika itulah ibu Anas ibn Malik seorang yang miskin, seorang yang janda. Dia miskin. Bila mana dia melihat seluruh penduduk Madinah memberikan harta kepada Nabi, wang kepada Nabi, barang kepada, hadiah kepada Nabi. Ketika itu ibu Anas ibn Malik tak mampu nak bagi apa-apa. Maka dia pergi jumpa Nabi. Dia bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, dalam keadaan seluruh penduduk Madinah mampu memberi kamu hadiah macam-macam, wang dan sebagainya, tapi dalam keadaan aku tidak mampu kerana aku miskin. Akan tetapi ya Rasulullah, aku ada anak. Anak aku bernama Anas ibn Malik. Ya Rasulullah, anak aku bijak. Tengok. Bijak. Yang saya ulang pada awal tadi, anak aku seorang yang bijak. Maka sudi kiranya kalau kamu mengambil anak aku sebagai khidmat kepada kamu. Tengok, khidmat. Maksud khidmat ni apa? Buatlah apa yang Nabi suruh. Tapi kata Anas ibn Malik ketika mana dia bersama dengan Nabi SAW, kata Anas ibn Malik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demi Allah, tidak sekalipun aku melihat dan aku menerima satu arahan yang bersifat arahan yang marah daripada Nabi. Maksud dia, demi Allah, aku tidak pernah menyaksikan dalam hidup aku Nabi memarahi aku dan Nabi memarahi Ahlul Bait. Maksud dia ahli keluarga Nabi. Orang yang paling rapat dengan kita siapa? Ahli keluarga. Bila dah kahwin, orang yang paling rapat dengan kita siapa, Dai? Isteri kita. Itu memang tak boleh nafikan. Tapi pernah tak kita jumpa isteri orang yang mana isteri tu membuat satu pengakuan, membuat satu penyaksian yang suaminya orang yang baik. Sebab apa? Sebab isteri yang tahu baik buruk kita, luar dalam kita. Isteri kita tahu, alah kamu cakap luar macam ni, dekat rumah sama lah macam kita kan. Luar lain, dalam lain. Memang itulah yang berlaku kerana suami tahu luar dan dalam kita. Tapi pernah tak kita jumpa seorang isteri, seorang wanita yang mengakui kebaikan suaminya? Saya tak pernah jumpa, tapi saya pernah baca. Ada seorang isteri yang mana isteri ini diberikan satu jaminan oleh Allah masuk syurga ketika mana dia masih lagi hidup. Biasa kita dengar 10 sahabat yang dijamin syurga, tapi ni wanita, dia isteri, dia dijamin syurga. Maksud dia orang yang baik. Dia orang baik, tapi dia pernah membuat satu penyaksian. Dia bagi tahu kepada masyarakat yang suami aku ni orang yang baik. Siapakah dia? Khadijah bintu Khuwailid.
Subhanallah. Khadijah pernah bagi tahu kepada Nabi ketika mana dalam peristiwa Nabi diberikan wahyu yang pertama. Kan? Ketika itu Zammiluni. Lepas tu Nabi meluahkan kepada Khadijah, wahai Khadijah, habislah aku akan menimpa kesakitan, menimpa keburukan dan sebagainya. Apa kata Khadijah? Ya Muhammad, bagaimana mungkin kejahatan akan datang kepada kamu? Lebih kurang macam itulah. Bagaimana mungkin kejahatan akan sampai kepada kamu dalam keadaan kamu berbuat baik kepada seluruh penduduk Mekah. Dalam keadaan kamu pandai menyimpan rahsia, pandai menyimpan amanah, bagaimana mungkin orang berbuat jahat kepada kamu? Dia memuji kebaikan yang dilakukan oleh Nabi. Sebab itulah kita tengok da'i hari ini, orang nak cari ketenangan, jarang saya jumpa. Nak ke mana nak cari ketenangan? Padahal ketenangan yang sebenarnya ada dalam rumah kita. Ketenangan yang sebenarnya ada dalam rumah kita. Rumah dan isteri kita tempat ketenangan yang sebenar yang diajarkan oleh Nabi. Mana? Akhir sekali. Poin yang terakhir sekali, Nabi pernah mengajarkan kepada kita. Ketika mana Nabi bersuluk, Nabi healing di Gua Hira. Ya, Nabi sedang healing. Nabi bersama dengan Allah. Nabi bercakap dengan Allah dalam hatinya. Macam kita bercakap dengan Allah, meluahkan perasaan kepada Allah. Nabi menunjukkan kepada kita, kita kena ada satu space untuk kita berdua dengan Allah. Tapi ketika mana Jibril datang kepada Nabi, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Nabi dalam keadaan ketakutan. Nabi dipeluk dengan sangat kuat. Bayangkan Nabi dipeluk dengan sangat kuat. Maksud dia orang yang belakang Nabi lagi kuat daripada Nabi. Nabi kalau bergusti, Nabi orang pertama, benar. Tidak ada penduduk Mekah yang berlawan dengan Nabi kalah. Nabi kalah, tak pernah. Melainkan Nabi akan membawa kemenangan. Bayangkan orang yang duduk di belakang Nabi, dia peluk Nabi, Nabi cuba nak lepaskan daripada pelukan tu, tak boleh. Makna dia orang di belakang Nabi lagi kuat daripada Nabi. Ketika itulah Nabi ikut saja apa yang disuruh oleh Jibril, dalam keadaan Nabi tak tahu itu Jibril. Ketika mana selesai, Nabi bergegas turun di lereng-lereng bukit. Ke mana Nabi pergi? Kalaulah kita fikir logik dah, bila mana ada orang yang lagi kuat dari kita, serang kita, tumbuk kita, ataupun bagi warning kepada kita, apa kita buat? Kita akan cari polis lah. Maksud orang ada autoriti. Tak pun, kalau contohlah polis tidak ada pada zaman ni, apa? Kita akan cari orang yang kuat untuk membela kita, untuk membela kita berlawan dengan orang tu. Supaya apa? Supaya hati kita tenang. Supaya apa? Bila mana ada orang bela aku, tenang aku, dah tak gelisah, dah tak risau. Sebab apa? Aku ada backup yang besar. Kau sentuh aku, kau sentuh satu Shah Alam. Contoh. Kau sentuh aku, satu Sungai Buloh akan turun lawan dengan kau. Itu contohlah. Tapi Nabi menunjukkan kepada kita yang ketenangan sebenarnya ada di rumah. Bayangkan Nabi turun di lereng bukit, Nabi tak mencari Abu Jahal. Nabi tak cari Abu Lahab. Nabi tak cari penggusti nombor 1 di bumi Mekah ada. Nabi tak cari Khalid Al-Walid yang setiap kali peperangan tak pernah dikalah. Nabi isytiharkan orang yang paling hebat, panglima perang yang paling hebat, Khalid Al-Walid. Tak pernah kalah. Nabi tak cari Khalid Al-Walid. Melainkan Nabi pergi ke rumah Nabi. Masuk dalam rumah Nabi, Nabi melihat Khadijah. Nabi terus bagi tahu kepada Khadijah, Zammiluni ya Khadijah. Selimutkan aku ya Khadijah. Maksud dia apa? Nabi berada dalam pelukan Khadijah. Ulama syarah dalam satu dalam satu pandangan para ulama, pada malam tu Nabi tidur dalam pelukan Khadijah bintu Khuwailid. Maknanya tak ada tempat yang lagi tenang, kata Nabi, kata para ulama. Ni Nabi nak ajarkan kepada kita, tidak ada tempat yang paling tenang melainkan di sisi isteri dan rumah kita. Kalau yang belum kahwin, ibu kita. Tapi kenapa pada hari ini orang dekat luar sana lebih memilih orang luar melainkan isteri? Kenapa? Sebab dia tidak menjaga hubungan dengan isteri, tidak menjaga hubungan dengan Allah. Bagaimana mungkin nak jaga hubungan dengan isteri? Itu saja dulu untuk kupasan slot saya. Sebab para menonton sekalian, bila mana kita dengar hadis berkaitan dengan akhir zaman, berkaitan dengan urusan-urusan yang berada dalam rumah, kita nak juga dengar ataupun kita nak dengar perbahasan dari sudut psikologi. Sebab apa? Sebab akhir zaman ni bagaimana mungkin kalau kita bergerak dengan ilmu akhir zaman tanpa kita ada tanpa kita ada sidekick. Maksud sidekick tu adalah dari sudut psikologi, apa yang perlu kita buat. Kita dah dengar macam-macam, tapi apa yang perlu kita buat? Kan, contohlah kita tahu skill nak masukkan bola dalam gol kena masukkan bola dalam gol baru kita menang. Kita tahu itu point. Nak menang masuk bola dalam gol. Bagaimana caranya? Teammate. Bagaimana caranya kena passing bola? Itu yang kita nak dari sudut psikologi. InsyaAllah kita akan dengar pandangan daripada Da'i Izhar, pakar psikologi kita. Kita nak dengar, sebab itulah saya akan jumpa Da'i Izhar, saya bermotivasi. Macam tu jadi pas bola kat saya.
Masya Allah. InsyaAllah. Okay, Saya ingat hadis yang Ustaz bawa episod ni, dia sangat amazing, sangat dekat dengan kehidupan kita. Betul. Kan. Ada beberapa checkpoint yang saya nak bawa tuan-tuan perempuan untuk jalani bersama-sama bila kita sentuh berkenaan dengan hadis, berkenaan dengan Nabi beritahu nanti di akhir zaman setiap rumah ni dia akan dimasuki oleh banyak kemaksiatan, kejahatan, ketidakketenangan dan sebagainya kan. Pertama sekali, first point yang paling solid untuk saya nak relate dengan hadis ni adalah berkenaan dengan manusia ni, salah satu keperluan dia adalah safe space. Allahu Akbar. Apa maksud safe space? Dia perlukan satu ruang untuk dia ni boleh berada dalam keadaan selamat. Dia boleh menjadi diri dia. Sebagai contoh lah, kalau kita ni pergi tempat kerja, kita terpaksa bawa watak kat tempat kerja tu. Sebagai contoh, kalau kita bos, kita kena bawa watak bos. Ataupun kita berjumpa dengan orang, kita ada karakter yang kita carry di hadapan manusia. Tapi bila kita akan jadi orang yang sebenar, diri kita sebenarnya bila? Bila kita berada di dalam safe space. Masa itulah keluar perangai kita yang pelik-pelik kan. Kita bergurau. Maksud kita jadi diri kita tu bila berada di safe space. Tapi ada satu kajian yang dilakukan oleh American Psychological Association. Sekarang ni 60% individu dewasa rasa lagi stres kat rumah berbanding kat tempat kerja. Subhanallah. Ini kajian statistik dan angka dan kira-kira berkenaan dengan orang yang tidak lagi merasakan rumah itu adalah safe space untuk mereka. Bayangkan kat kerja tu dah stres kan, kena maki, kena marah, ni belum cerita politik dekat tempat kerja lagi kan. Balik rumah dia rasa lagi stres berbanding kat tempat kerja. Sebab dan sekarang ni rumah tidak lagi menjadi tempat untuk pemulihan, ketenangan. Sebab kalau kita berperang kan Ustaz kan, orang yang berperang ni, war zone tu, dia ada satu space untuk dia nak dapatkan rawatan, untuk dia nak rehat, dia nak minum dan sebagainya. Tapi bayangkan dalam kita berperang dalam kehidupan kita ni, cari nafkah kan, kita sampaikan dakwah ke kita, bagi manfaat, tiada lagi tempat untuk kita nak berehat dan bertenang, sebab rumah yang sepatutnya menjadi tempat yang tenang dan paling selamat tidak lagi jadi rumah itu. Allah. Dan itu berlaku. Dan secara statistik ini telah membuktikan kebanyakan rumah tidak lagi jadi safe space untuk manusia. Apa kesan dia? Kesan dia adalah yang pertama, manusia akan mula ada emotional burnout. Sebab dia dah penat dekat tempat kerja, dia balik, rumah tu tak berikan dia ketenangan. Sebab apa? Contoh, balik je rumah, isteri dah start bebel. Contoh. Kan contoh. Tak ada kaitan dengan sesiapa, tak bukan ada. Pengalaman. Ada, bukan pengalaman ni. Bagus. Terdengar orang lain punya cerita lah kan. Tu, masuk buka pintu je dah start bebel. Ataupun si isteri yang mungkin bekerja juga sekarang ni, balik rumah je suami dah tekan-tekan, dah paksa-paksa. Mana makan? Mana saya punya minum, mana baju saya kan. Padahal dia tahu isteri tengah bekerja kat luar. Betul. Balik rumah dia tak sempat nak bernapas, dah kena uruskan suami juga. Sama juga anak-anak yang tidak lagi dia rasa satu safe space, sebab bila dia balik rumah je, mak dan ayah dia akan mula menghukum dia dengan pelbagai label. Kau ni pemalas, anak yang nakal, aku dengar cerita kat sekolah kau curi barang, kau ni kau asyik main handphone je, kau tak belajar, kau tak mengaji. Jadi rumah itu tidak lagi menjadi satu rumah yang kita panggil sebagai baiti jannati, rumahku, syurgaku. Dia tidak lagi jadi syurga untuk manusia-manusia yang ada di dalam rumah tersebut. So pertama, dia akan memberi kesan pada emosi. Yang kedua, saya nak bawa pada satu perspektif yang lain, yang satu lagi juga. Apa dia? Bila rumah tidak lagi jadi safe space, orang dah tak berminat nak pergi rumah dah. Dan orang mula mencari tempat lain untuk mengisi kekosongan dia. Sebab tu ada yang anak-anak tak balik rumah. Dia pergi rumah kawan dia pula. Dia pergi pula tempat-tempat hiburan yang dia rasa dia boleh dapat escapism daripada keserabutan dekat rumah. Daripada duduk rumah aku serabut membebel mak ayah aku, biar aku lepak dengan korang. Kan? Sebab mak ayah aku ni jenis aku minta duit dia bagi, dia transfer. Jadi untuk dia habiskan duit kat tempat-tempat hiburan, tempat maksiat itu, bagi dia dapat mengisi kekosongan. Tapi akhirnya tak pernah ada ketenangan dan kebahagiaan dalam kemaksiatan. Okay, so itu pertama, checkpoint pertama yang saya nak bawa tuan-tuan untuk melihat hadis ini. Rumah yang sepatutnya jadi safe space pada Nabi SAW, tapi tidak lagi menjadi safe space untuk kita yang duduk di akhir zaman ni.
Kalau nak banding rumah Nabi dengan rumah kita ini hari, saya rasa rumah Nabi jauh lebih kecil dan compact berbanding dengan rumah kita yang besar kan. Kita tengok ramai orang ini hari rumahnya 2 tingkat, 3 tingkat kan, bertingkat-tingkat. Ada kolam lagi. Ada kolam, ada macam-macam lah kan. Tapi kenapa rumah yang besar tapi duduk di dalamnya hati rasa sempit, rasa sesak. Kita tidur di atas katil yang empuk dan besar kan, king size lah kan, size king, tapi tetap tak tidur dengan lena. Nabi SAW rumahnya sederhana kan, tidak tidur di atas katil yang empuk, tapi rumah yang paling bahagia di muka bumi adalah rumah Nabi SAW. Rumah yang penuh kasih sayang adalah rumah Nabi SAW. Maksudnya ketenangan dan kebahagiaan tidak bergantung pada saiz rumah tersebut, tapi apa yang kita isi dalam rumah tersebut. Okay. So itu checkpoint saya pertama. Checkpoint saya yang kedua tentang hadis yang Ustaz sebut tadi, dia ada kaitan juga tentang bagaimana kejahatan tu masuk ke dalam rumah. Dulu untuk kita ni nak bawa masuk lelaki dalam rumah, kita anak perempuan ramai, quite impossible lah kan. Kita mesti akan halang sebagai seorang ayah kan, ni siapa tiba-tiba nak masuk rumah pula ni kan. Susah. Kita akan protect betul-betul. Ataupun tiba-tiba ada perempuan mana-mana masuk kat rumah kan. Jadi kita akan lindungi rumah tu daripada orang-orang luar yang tidak dikenali untuk masuk ke rumah, lagi-lagi kalau nak merosakkan pemikiran dan juga akhlak anak-anak kita. Dulu kita boleh halang orang untuk masuk, tapi ini hari tanpa kita sedari, kita telah invite ramai orang yang tidak dikenali untuk masuk ke dalam rumah, untuk merosakkan akal, pemikiran dan akhlak anak-anak kita. Dengan cara macam mana? Dengan membawa masuk gadget, TV dan sebagainya, teknologi untuk masuk ke dalam rumah. Saya bukan orang yang berpegang pada prinsip teknologi perlu untuk dihapus, bukan. Teknologi bukan untuk dihapus tapi untuk diurus. Teknologi ini tak boleh ditolak, tapi kita kena memanfaatkan untuk kebaikan kita semua. Okey. Cuma satu part yang saya nak share adalah sekarang ni kita seakan-akan telah menjemput ramai lelaki-lelaki yang tidak dikenali untuk dipamerkan di hadapan mata anak-anak kita. Kita telah pun invite culture dan juga adat, trend-trend yang pelik-pelik yang mungkin tak selaras dengan syariat agama pun masuk ke dalam rumah kita tanpa kita sedar. Dan itu sebenarnya apa kesannya? Itu kesan dia akan memberikan kerosakan dari segi kognitif anak-anak kita dekat rumah. Sebab apa tau? Sebagai contoh lah kan, apa kesan bila kita masukkan culture ataupun adat-adat, trend-trend yang bukan-bukan masuk ke dalam rumah melalui gadget, handphone kan, tab dan sebagainya. Pertama, kita akan lalui satu keadaan anak-anak mula ada hiburan yang melampau tanpa limitasi dan juga ketagihan pornografi. Sekarang ni wifi laju kan, masing-masing anak ada satu handphone masing-masing, dan duduk pula satu bilik, satu orang satu bilik. Dia tak kongsi dengan adik-adik lain. So apa jadi? So ada tendensi untuk diorang duduk bilik sorang-sorang, kunci pintu, pakai earphone, on wifi, tengok benda yang bukan-bukan. Tendensi itu sangat tinggi, dan peningkatan orang, anak-anak muda yang mempunyai ketagihan dalam pornografi tidak semakin menurun, tapi semakin meningkat. Sebab apa? Sebab akses kejahatan masuk ke dalam rumah. Dan ini bertepatan dengan apa yang Nabi sebut dalam hadis yang Ustaz sebut tadi. Yang kedua adalah overstimulation terhadap social media. Hari ni orang dapat brain rot tau. Brain rot ni maksudnya dia akan scroll dia punya social media dia, TikTok ke, dia punya social media tu, tanpa dia sedar sejam dah berlalu. Allah. Sejam setengah. Kenapa saya boleh cerita macam ni? Sebab saya pun lalu ni sama. Scroll, dah sejam. Scroll, dah 2 jam. Tak perasan kan? Padahal masa tu kita boleh isi dengan benda yang manfaat, tapi dia dah jadi satu ketagihan untuk nak scroll. Kena pula sekarang ni social media dah faham tentang algoritma dan juga kecenderungan kita untuk konten yang tertentu, dia paparkan konten yang kita nak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah akan berlaku perubahan dari segi pemikiran negatif dan juga kata-kata yang buruk daripada anak-anak. Kenapa tiba-tiba budak-budak ni kalau macam bercakap kan, tiba-tiba sekarang ada satu trend tau, Gen Alpha kan. Dia kalau dia macam tak suka satu orang tu, kata kenapa ayah kenapa ayah skibidi sangat ni. Skibidi ini ayat tak ada dalam Dewan Bahasa dan Pustaka ni kan. Ini apa cerita ni, apa maksud kan. Jadi kenapa anak-anak dia dah tahu pasal term-term benda ni? Sebab disebabkan oleh pengaruh dan juga
overstimulation yang diorang dapat daripada social media, yang kita bawa masuk, kita sebagai mak ayah yang bawa masuk, yang dipaparkan pada mereka tanpa ada limitasi. Yang terakhir sekali, sebelum kita nak discuss further tentang kesan pada umat akhir zaman ni, bila kejahatan, fitnah, kerosakan masuk ke dalam rumah, setiap rumah di akhir zaman ni, salah satunya lagi adalah banyak sampai berita-berita yang buruk dan fitnah-fitnah yang semakin banyak. Orang semakin disibukkan dengan perkara-perkara yang unnecessary. Yang tak perlu kau ambil tahu pun dah mula ambil tahu. Sebab itulah ulama bagi tahu, salah satu tanda seseorang itu telah diangkat rahmat dalam kehidupan dia adalah bila dia telah disibukkan dengan sesuatu yang bukan urusan dia. Maknanya itu bukan urusan kau pun. Urusan dia cerai dengan orang ni, urusan dia artis ni dengan artis tu, tak ada kaitan pun dengan kau, kan? Kau sibuklah orang dia bercerai, berai, kan? Artis tu masa dia kahwin dulu pun tak jemput kau pun. Betul. Kan? Yang kau sibuk sangat, pening kepala sangat, kenapa? Siap buat analisis lagi. Okay, kenapa? Apa faktor yang menyebabkan bercerai? Ni faktor orang ketiga ke? Sebabkan tak bagi duit raya ke? Macam-macam lah analisis ni buat. Padahal sebenarnya banyak lagi perkara yang perlu untuk kita sibukkan dalam kehidupan kita, untuk kita baiki diri kita. Dan itulah benarlah apa yang Nabi SAW sebut tentang akhir zaman akan masuk kejahatan, fitnah, ketidakketenangan dalam rumah, disebabkan oleh telah masuknya perkara-perkara yang kita sendiri jemput benda tu masuk. Sebab tu kenapa nanti kita nak cerita pasal apa kaedah yang kita boleh buat. Okay, sekarang ni benda dah jadi. Kan, macam Ustaz, saya suka, saya always akan teringat bila Ustaz kata kaedah dalam memahami akhir zaman ni, dia akan semakin teruk, dia tak akan semakin baik. Maksudnya keadaan akan semakin membimbangkan. Generasi dulu dengan sekarang, dulu lebih baik daripada sekarang. Of course lah, para sahabat punya lapisan generasi akan lebih baik berbandingkan generasi kita sekarang. Jadi benda akan makin dahsyat, akan makin teruk, dan juga apa yang Nabi sebut 1400 tahun dahulu, semakin lama semakin terbukti dia punya kesahihannya. Cuma sekarang ni kita nak cerita, kita nak discuss lah juga. Habis sekarang ni benda dah jadi. Apa yang kita kena buat? Ustaz, daripada segi spiritual, apakah amalan yang kita boleh buat untuk kita nak survive ahli keluarga kita, diri kita ni dekat rumah yang Nabi dah jamin akan masuk kejahatan, kerosakan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita dah dengar dari sudut psikologi, tengok hubungan daripada seorang ayah kepada seorang isteri, suami dan isteri, daripada seorang hubungan ayah dengan anak-anaknya, dan hubungan daripada seorang isteri kepada anak-anaknya. Itu berlainan. Sebab itulah diajarkan oleh para ulama, cara suami approach anaknya dengan cara isteri approach anak mesti berlainan. Dia tak boleh dua-dua api. Dia kena satu api, kena ada satu sejuk. Dan kena tahu karakter setiap anak. Seperti mana berlaku kepada Nabi Yusuf, kan? Dai pernah bincang berkaitan dengan Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf dia tahu keseluruhan anaknya, setiap anak bagaimana perangai. Adakah kita boleh katakan Nabi Yusuf itu gagal menjaga anak? Tak boleh. Itu usaha Nabi Yusuf. Nabi Yaqub. Itu usaha Nabi Yaqub. Bagaimana dia tahu setiap karakter anak-anaknya. Setiap orang berlainan karakter, dan setiap anak itu Nabi Yaqub approach dengan cara yang berlainan. Suka saya nak sebut berkaitan dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Kita tengok satu hari ketika mana Nabi Yaqub adalah seorang yang menjaga keluarganya. Bayangkan dalam kitab-kitab sirah bagaimana Nabi Yaqub setiap kali dia nak keluar daripada rumah, dia sangatlah menjaga ahli keluarganya. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Dia menjaga ahli keluarganya daripada api neraka, di antara menjaga daripada api neraka dan menjaga daripada sudut kejahatan. Kita tengok dalam satu kisah ketika mana Nabi Yaqub setiap kali dia nak keluar daripada rumah, dia akan make sure seluruh pintu rumah berkunci, seluruh tingkap ditutup dan dikunci. Itu yang akan dilakukan oleh Nabi Yaqub alaihi salam setiap kali nak keluar dari rumah. Bayangkan satu hari ketika mana Nabi Yaqub, sebab dia sangat pantang, ketika mana rumah dia dimasuki oleh seseorang yang tidak dialu-alukan oleh Yaqub alaihi salam. Tengok, isteri kena tahu siapakah golongan manusia yang tidak disukai oleh suami. Jangan pandai-pandai jemput. Kalau suami tak gemar, dia lain. Benci lain, tak suka lain, tak gemar lain, tak suka melihat lain. Dia bukan dendam. Isu dendam tak dendam tu lain. Itu satu topik yang lain. Bagaimana Nabi Yaqub satu hari ketika mana dia keluar pada rumah. Dia make sure seluruh pintu tertutup, seluruh tingkap tertutup dan dikunci, dan ahli keluarga ada dalam tu dengan safe.
Satu hari dia balik daripada rumah, dia mendapati ada seorang lelaki di ruang tamu rumah dia. Nabi Yaqub tanya, kamu siapa? Lebih baik kamu keluar sebelum berlaku perkara-perkara kejahatan ataupun kesakitan kepada kamu. Nabi Yaqub warning. Maka lelaki itu bagi tahu kepada Yaqub, wahai Yaqub, janganlah kamu melakukan demikian kepada aku kerana aku adalah Malikul Maut. Rupanya Malikul Maut boleh masuk dalam rumah sebab dia malaikat. Memang dia boleh. Maksud dia Nabi Yaqub ni memang dia jaga dengan sebaik mungkin isteri dan anak-anaknya daripada neraka jahanam. Baik. Apa yang patut kita buat? Baik. Perkara-perkara di akhir zaman, perkara yang kita memang tak boleh nak elak. Perkara itu pasti berlaku. Kerana dalam satu hadis Nabi kata, shibron bi shibrin, wa zira'an bi zira'in. Kamu akan ikut sekumpulan manusia yang Nabi gelarkan mereka ni orang kafir. Shibrin shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Kamu akan ikut golongan kafir seinci demi seinci, sehasta demi sehasta, sampailah kamu masuk dalam neraka jahanam pun kamu akan ikut membototinya. Subhanallah. Itu hadis yang Nabi sebut 1400 tahun yang lepas. Maksud dia perkara itu akan berlaku. Adakah salah kalau kita ambil apa yang berlaku? Adakah salah kalau ikut cara orang kafir? Tak salah. Tak salah nak ikut cara orang kafir dari sudut pemakaian mereka kemas. Tak salah nak ikut cara orang kafir dari sudut syak pada waktu. Dari sudut kebersihan, tak salah. Kata ulama, ketika mana ada kebaikan kepada orang kafir dan kebaikan itu tidak ada ataupun hilang kebaikan itu kepada orang beriman, maka kecelakaan mula masuk ke dalam diri kamu dan kebaikan dan rahmat Allah mula hilang dalam diri kamu ketika mana kebaikan itu ada pada orang kafir. Subhanallah. Contoh kebersihan yang paling dekat. Cuba balik kampung raya. Tengok RNR. Setiap kali RNR belum tentu lagi bersih ke tidak. Kebersihan, bagaimana kita jaga kebersihan kita. Baik, dari sudut itulah tak salah kalau kita ambil dari sudut pandangan orang kafir, melainkan pandangan itu tidak bertentangan dengan syarak. Baik, antara pandangan orang kafir yang kita tak boleh buat, budaya orang kafir yang kita tak boleh buat, contoh di Korea sendiri pun mereka syak waktu, jaga kebersihan, kemas kan, bersih, berfashion dan sebagainya. Tak salah ikut, tapi ada satu ada satu perbuatan yang kita tak boleh ikut. Seperti mana selesai daripada kerja, nak release tension, nak hilangkan rasa stres, mereka akan pergi ke soju, minum bergelas-gelas sampai mabuk, sampaikan minta orang untuk hantarkan dia balik, untuk bawa keretanya balik sebab dia sedang mabuk. Adakah perkara itu boleh? Tak boleh. Kerana macam Da'i sebut, kena ada safe space dalam hidup kita. Jadikan safe space itu adalah rumah kita, seperti mana berlaku kepada Nabi SAW. Baik, perkara dah berlaku. Apa yang kita boleh buat? Dah berlaku. Apa sekarang yang kita boleh buat untuk anak dan isteri-isteri kita dan kepada diri kita juga? Yang pertama sekali, kita tak boleh nak nafikan, jangan kita sibuk perihal orang. Itu nombor satu yang saya boleh bagi tahu. Jangan busy body. Jangan busy body perihal orang lain. Hari ini orang terlampau busy body lah, Dai. Sebab itulah doa kita tak dimakbulkan, susah nak dikabulkan. Sebab apa? Sebab saya ada baca satu kata-kata daripada Abu Darda. Ketika mana Abu Darda menyampaikan kuliah, menyampaikan syarahan, ketika itulah anak murid kepada Abu Darda tanya kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, aku berdoa kepada Allah dengan pelbagai jenis doa. Aku pergi ke tempat mustajab. Mana ada tempat mustajab, melainkan tempat itulah aku sampai dan aku berdoa pada Allah. Tapi wahai Abu Darda, kenapa doa aku ini tidak dikabulkan oleh Allah? Maka apa jawab Abu Darda? Dia tahu anak murid dia macam mana. Anak murid dia jenis busy body. Kata Abu Darda, bagaimana mungkin doa kamu nak dikabulkan oleh Allah? Kenapa? Doa orang yang ketika mana bangkit pada waktu pagi, sibuk dengan perihal orang lain, orang itu tidak akan dikabulkan oleh Allah doanya. Sebab apa? Dia bangkit pada waktu pagi, scroll media sosial, cari hari ini apa yang berlaku dalam dunia artis dan dunia selebriti dan dunia ustaz dan sebagainya. Okey, artis nak bercerai, agak-agak dengan siapa dia akan kembali? Adakah dengan ex ataupun dengan future? Subhanallah. Okey, artis nak bercerai, dekat mahkamah mana dia nak bercerai? Kita kena pergi wartawan. Ini saya nasihat kepada wartawan, berhati-hati sebab kamu dipertanggungjawabkan dengan apa yang kamu tulis. So yang pertama, jangan sibuk perihal orang lain. Yang kedua, bila mana kita tak sibuk perihal orang lain, sibuk diri kita.
sibuk ahli keluarga kita. Jadi yang kedua adalah jagalah anak-anak kita. Tapi bagaimana nak jaga anak kalau diri kita sebagai parents pun tinggal solat. Sebagai parents pun kita tak jaga hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita nak jaga anak yang baik? Sebab itulah saya selalu bagi tahu dalam setiap kuliah dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita nak minta anak kita solat dalam keadaan ibu dan ayah itu tinggal solat? Bagaimana mungkin kita nak minta anak kita hormat kepada kita dalam keadaan kita melayani ibu dan ayah kita dengan teruk? Subhanallah. Bagaimana mungkin kita nak minta anak kita, maaf saya sebut maaf dalam ni sebut, okay? Bagaimana mungkin kita larang anak kita jangan merokok dalam keadaan dia nampak ayah diisap rokok daripada kecil. Dia dah biasa dengan perkara itu. Ayah, bagaimana ayah minta saya berhenti rokok dalam keadaan ayah isap rokok daripada kecil? Daripada baby dah hirup udara rokok dan sebagainya. Subhanallah. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Maksud dia, nakkan anak kita orang yang baik, jadikan kita orang yang baik dulu. Nakkan isteri kita jadi isteri yang baik, jadikan kita orang yang baik dulu. Itu yang berlaku dalam diri saya. Bila mana saya berkahwin, saya akan praktik dalam satu hari demi hari, saya jadi orang baik. Kita akan ubah sikit-sikit. Isteri kita kata ni, cuba ubah. Memang isteri tak akan nampak sebab dia bersama dengan kita, tapi kita jadi orang baik yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, ajarlah anak-anak kita agama. Memang tak boleh nak nafikan. Sebab apa? Bila mana kita didik anak kita dengan agama, kita down macam mana pun, anak kita pergilah pelosok dunia mana pun, bila mana ada agama dalam diri anak kita, insya-Allah anak kita tak akan pernah lari daripada ajarannya. Sebab apa? Kita didik, kita pasak dalam dirinya agama. Apa itu agama? Perkara yang wajib untuk belajar 3. Tauhid, kita belajar sifat Allah. Kita belajar bagaimana nak mengenal Allah. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah dan sifat kekurangan bagi Allah. Maksudnya sifat yang mustahil bagi Allah. Kita belajar sifat mustahil, kita belajar kata ulama seperti mana kita ambil durian. Kita ambil durian, yang kita tak mau makan yang mana? Kulitnya. Kita ambil kan? Sebab kalau kita tak ambil kulit durian, bagaimana nak ambil isinya? Kita ambil durian. Kita buka. Kita ambil sekarang kulit. Kita buka kulit. Kita makan isi. Kulit itu kita buang. Itulah sifat mustahil bagi Allah. Kita kena belajar. Untuk apa? Untuk kita menafikan. Seperti mana contoh Allah tidak sama dengan makhluk. Kita belajar. Dengan cara kita nak menolak dan nak menafikannya. Itu panjanglah. Sifat 20 dan sebagainya. Yang kedua, fiqh. Fiqh ni kena belajar. Bagaimana kita tak belajar fiqh? Sebab fiqh ni roti harian kita. Fiqh itulah kita nak ajar anak kita 24 jam. Nak tengok anak kita solat betul ke tidak. Bayangkan, kita tak pandai solat, bagaimana kita nak ajar anak kita solat? Kita tak pandai bacaan dalam solat, dalam keadaan kita nak dengar anak kita baca dalam solat betul ke tidak. Kita pun tak tahu, betul kan aku baca betul lah kot. Kita tak tahu betul ke salah. Yang ketiga, tasawuf. Inilah hati kita. Sibuk urusan orang lain dan sebagainya. Yang keempat, kata ulama, ilmu yang wajib dipelajari oleh manusia adalah ilmu akhir zaman. Memang tak boleh nafikan. Sebab kita dah sampai di zaman dia. Memang 4 perkara ilmu ni patut kita belajar dan patut kita terapkan kepada anak-anak kita pada hari ini. Baik, itu dari sudut keagamaan, dari sudut apa yang saya boleh relate dengan apa kita bincang pada hari ini. Sebab apa? Sebab bila mana kita tengok manusia pada hari ini, dia jaga yang pertama sekali, jangan jaga tepikai orang, jangan ambil pot berkaitan dengan orang. Yang kedua, dia dah jaga hubungan dengan Allah. Yang ketiga, dia jaga hubungan dengan anak-anak. Yang keempat, dia jagalah solat dan sebagainya. Tapi dari sudut psikologi pula, kadang-kadang kita nak dengar juga apa yang kita boleh terapkan supaya hubungan kita jadi baik dengan isteri, dengan anak-anak kita. Kita kena belajar something lah daripada psikologi. Macam mana pula Naim? Ada 2 poin lah yang saya nak kongsi, sebab Ustaz dah cerita banyak dah berkenaan dengan perkara-perkara bersifat rohani kan, amalan-amalan yang kita boleh buat dekat rumah, ilmu-ilmu yang kita kena terapkan. Okey, ada satu perkara yang saya ingat kita kena sama-sama buat. Bila kita terlalu distract dengan digital, social media, dengan teknologi, tak nafi kita mak ayah pun sibuk juga dengan benda macam tu kan. Kita sibuk, jangan main handphone, kau pergi buat sekolah, ayah tengah scroll lagi social media kan. So benda tu tak boleh nafi. Kita pun kalau balik rumah mak ayah kita kat kampung, katanya nak ziarah mak ayah, katanya kan duduk semeja dengan kita punya parents kan, makan semeja tapi handphone masih ada kat tangan. So benda tu dah jadi culture kita ni, dah jadi satu normalisasi. Sebenarnya itu sangat tidak normal. Kenapa? Sebab momen kita dengan manusia, momen kita contohnya dengan anak,
kita tak boleh putarkan balik masa. Allah. Maknanya contohnya anak datang kat kita, tunjuk drawing dia. Ya, ni drawing saya, Godzilla contoh kan. So kita pun sibuk dengan grup WhatsApp kita contoh kan. Jadi kita pun pergi main tempat lain lah kan. Ayah ada kerja nak buat. Ayah ada banyak grup WhatsApp. Ayah kena balas mesej ni. Allah Akbar. So anak yang masa umur 4 tahun tu tunjuk drawing kat kita, umur tu tidak akan lagi berulang. Nanti bila dia dah remaja umur 14 tahun, jangan terkejut kalau dia tidak lagi kongsi apa-apa cerita kat kita. Sebab kita pernah reject dia dulu. So sebab tu pertama sekali kaedah dalam psikologi yang kita boleh buat adalah kita kena buat digital detox dekat rumah. So maksudnya ada time ataupun ada hari tertentu yang kita haramkan untuk kita dan anak-anak, bukan anak-anak je, kita dan anak-anak untuk ketepikan kita punya gadget dan teknologi. Contoh, kita letak rules kat rumah. Makan, tak ada phone yang ada kat atas meja. Allah. So tu dah jadi culture. Sebab bila culture tu kita buat dekat rumah, dia akan bawa pada kat kedai makan bila kita makan kat luar. So kalau kat luar kita tengok ramai kan, parents kan, yang memang duduk satu meja tapi masing-masing dengan handphone masing-masing. Tapi bila kita dah terap dekat rumah, nanti kita pergi ke kedai makan, kita tak biasa untuk pegang phone bila kita nak borak dengan orang yang ada semeja dengan kita. So maksudnya kita akan berinteraksi terus. So ada juga kita boleh gunakan digital detox dekat rumah tu dengan cara, okay, maghrib sampai isyak, ini waktu spiritual. Maksudnya ini masa untuk kita sama-sama baca Quran, baca hadis-hadis Nabi, ataupun ayah akan baca sirah-sirah yang ada dalam buku-buku sirah. Time ni no phone, no gadget, tak ada apa-apa social media yang boleh buka. So kita tak boleh nak ubah semua sistem rutin tu. Contoh kita lepas dengar podcast ni kan, kita pergi campak TV dekat rumah. Dah tak ada, ini semua dajal semua. Ini semua Illuminati, aluminium, semua jangan kita buang semua. Tak boleh macam tu. Tapi kita boleh buat perubahan yang kecil. Contohnya satu hari dalam seminggu tu tak ada handphone ataupun gadget dekat ruang tamu. So masa tu kita akan mula untuk ada kualiti masa kita dengan anak, berborak. Rupanya kita dah lama tak borak dengan anak kita. Rupanya kita lama tak borak sungguh-sungguh dengan pasangan kita. Sebab apa? Sebab kita sibuk dengan social media. So itu yang pertama, kita buat digital detox dekat rumah. Dan yang kedua adalah, saya teringat lagi apa yang saya dengar tentang satu hadis Nabi SAW, satu rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya adalah ibarat kubur. Maksudnya, bayangkan kita duduk kat kubur ni macam mana rupa dia dan macam mana vibes dia kan. Itulah rumah yang tiada alunan ataupun bacaan Al-Quran di dalamnya. Sebab tu saya sangat suggest untuk ada keluarga yang ada ahli keluarga yang mulakan dulu inisiatif untuk mula membacakan, mungkin dia nak halakah Quran dulu ke. Ni dik, kau anak sulung contoh kan. Ni Angah, Alang, mai sini baca Iqra 2. Sebab kita abang pun Iqra 1 contoh kan. Kau Iqra 2 kira pandai sikit daripada abang, tak apalah kau baca, abang pun baca juga. So kita wujudkan alunan ataupun bacaan Al-Quran tu dekat rumah. Sebab dengan ada Al-Quran bacaan dalam rumah ataupun bacaan hadis-hadis tu, kita boleh menarik rahmat Allah, menarik hujan-hujan yang patutnya akan dipinggirkan daripada rumah kita, tapi kita menarik untuk masuk ke dalam rumah kita. Sebab dengan asbab Al-Quran dan juga hadis Nabi itu adalah cahaya yang boleh melimpahkan cahaya tu dalam rumah kita. Tu antaranya lah yang kita boleh buat. Maknanya kita kena buat perubahan lah. Tak dapat banyak, sikit pun jadilah. Sebab memang dalam satu buku kan, satu buku tu sangat popular worldwide lah. Buku tu nama tajuk dia Atomic Habit. Untuk kita nak ubah rutin kehidupan kita, kita kena mulakan perubahan yang kecil. So kita kadang-kadang kita nak berubah semua. Kita nak berubah secara total. Sebab tu perubahan tu dia tak istiqamah. Dia boleh bertahan sehari dua je. Kan? Contohlah kan, lebih baik kita baca Al-Quran satu hari satu muka, kita boleh bertahan sampai setahun, berbanding satu hari 10 juzuk, lepas tu esok tak baca dah. So sebab itulah dia perlu pada perubahan yang sikit dan relate dengan hadis Nabi SAW. Allah suka pada perbuatan ataupun amalan yang sedikit tapi dia berterusan. Masya-Allah. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya kita nak share dengan semua, tapi tak sempat lah, podcast ni pun tak boleh nak lama sangat. Betul. Kan, sebab kita pun nak ada perkongsian lain lagi. Jadi Ustaz, kalau siapa yang nak dengar lebih lagi, macam apa yang kena buat Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, baik. Untuk pengetahuan para penonton sekalian, sebenarnya banyak silibus yang saya dan Da'i susun khusus untuk anda semua. Jadi
hari ini memanglah banyak perkara yang kita nak kongsi, banyak lagi hadis-hadis yang kita nak baca berkaitan dengan akhir zaman, tapi masa sangat suntuk. Kita tak boleh nak panjangkan lagi, tak boleh nak pendekkan lagi. Ini dah maksimum yang kita boleh kongsi dengan anda. Tapi jangan risau, sesiapa yang sedang lihat, yang nakkan sesuatu yang baru, nakkan upgrade diri menjadi orang yang lebih baik, nak belajar lagi banyak, jangan risau. Saya dan Da'i ada satu program yang kita buat. Program ni khusus untuk orang yang nak jadi lebih baik dan nak belajar di akhir zaman, iaitu kami buat satu program namanya, apa namanya? Tenang dan menang, jalan pulang di akhir zaman. Baik, kita buat di Bertam Resort pada tarikh 24 Mei 2025. Sesiapa yang nak daftar boleh daftar sekarang, sebab saya difahamkan semalam kita dah buka pendaftaran. Kita ada limit kerusi 150 sahaja, tak banyak. Sebab kita hasal kita nak buat ramai kan, tapi bila mana ada limitation dan sebagainya, kita terpaksa buat 150 sahaja dan penyataan bermula semalam lagi. Macam mana kalau dari sudut cara orang, boleh semua kita buka kepada orang Penang saja kan, ataupun dibuka untuk seluruh orang Malaysia? Macam mana? Kalau ikut pada saya punya ilham yang sampai pada saya ni, kita buka khususnya untuk 24 ni pada usahawan. Sebab kita akan anglekan kita punya pengisian pada hari tersebut lebih pada mereka-mereka yang ada buat perniagaan ataupun ada buat bisnes online, walaupun duduk kat rumah sekalipun, pasti ada cabaran, anxiety, kerisauan macam mana nak uruskan dia punya team kan, bisnes dia dan sebagainya, dan bagaimana cara spiritual dan juga psikologi dapat membantu untuk mereka melalui perjalanan mereka dalam melaksanakan perniagaan, lagi-lagi di akhir zaman ni. Dekat akhir zaman ni banyak expose dengan banyak trend-trend yang mengarut kan, yang menyimpan dengan syariat. So macam ni dia nak kekal tenang dan menang di akhir zaman. Kenalah dengan kita punya tajuk. Dan itulah sebab limited sangat seat, sebab kita dapat last minute. Itulah hall yang tinggal pada hari tersebut, 24 Mei tu. Jadi first come first serve. Dan pada siapa yang alamak jauh sangat kat Penang, saya pun tak ada ni, jangan risau, kita ada buat juga program hybrid pada hari tersebut. Maknanya ada yang attend secara offline, physical, ada juga yang boleh attend secara online. Jadi untuk pendaftaran boleh klik dekat bio Bespoke, ataupun boleh klik dekat bio TikTok Izhar Nazri. Kat situ ada link, boleh terus klik dan terus dapatkan detail apa perkongsian daripada kami, dan juga boleh terus buat pendaftaran malam ni juga. Sebab apa? Sebab cukup je 100 orang, 150 orang, kita akan terus tutup dan kita hanya allowed yang online sajalah. Cuma Ustaz macam ni lah Ustaz, kalau online ni memang banyak kurang sikit lah. Bukan banyak, sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Sebab apa? Sebab ilmu yang kita nak sampaikan adalah ilmu yang berinteraksi. Lain kita dengar dengan online, memanglah kita dengar, tapi kita susah nak bertanya. Dan kalau kita salah faham macam mana? Sebab itulah saya sangat alukan kepada mereka, sebab manakan seat masih lagi ada 150. Saya rasa tak banyak lagi tinggal. First come first serve. Segera daftar. Kalau ada yang ada kekangan masa, tak boleh nak pergi, tak ada masalah. Online pun ada. Tapi kalau boleh online tu janganlah jadikan first choice, jadikan second choice. Usahakan juga. Sebab apa? Tak rugi kita travel untuk dapatkan ilmu. Tak rugi kita travel bawa anak-anak kita sekali untuk dapatkan ilmu. Kerana apa? Kerana di Bertam Resort ni bukan hanya kita buat kita buat program saja. Sana pun ada waterpark, ada boleh main air, bagilah anak-anak pergi bercuti dan sebagainya. Inilah masanya lagi untuk kita release tension dalam keadaan menuntut ilmu. Okay, Ustaz pun akan pergi waterpark kan nanti? Saya, Masya Allah, kita Tengoklah macam mana. Mungkin kopiah tak ada ke, wallahualam. Okay, so jangan lupa untuk daftar program Tenang dan Menang di Akhir Zaman. Itu adalah program signature kami berdua untuk kita nak kongsikan tentang bagaimana situasi-situasi akhir zaman dan bagaimana kaedah psikologi, dan juga kita nak menguruskan kesihatan mental menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. So seat sangat limited, boleh terus daftar dekat bio. Ada juga webinar nanti pun boleh daftar juga. Dan pastinya kalau yang join secara online adalah beberapa kekurangan yang kena bear lah, which is kalau yang attend physical, dia akan dapat akses video setiap
segmen kita pada satu hari tu dia akan dapat, dan dia boleh tengok ulang sampai muntah dah tengok tak apa. Dan juga kita akan buat satu group khas, yang mana group itu boleh kita bertanya soalan dengan ustaz, dan juga pada saya limited pada 30 packs satu sesi secara dalam 30 minit secara online. Maksudnya dapat extra session lagi. Habis satu hari dapat extra session lagi, tapi session tu hanya untuk yang dapat attend secara fizikal. Jadi pada siapa yang duduk di Penang, di Kedah, ataupun di Perlis, di area utara, tapi ada je yang kita punya peserta yang daftar semalam tu daripada Johor pun ada datang, sebab memang perjalanan untuk nak dapat ilmu tu dia kena tempuh kesusahan lah. Sebab ilmu tu dia didatangi, bukan mendatangi. Jadi bukan senang tau nak dapat Ustaz Ashraf ni dah ada dalam kita punya program ni. Puas saya bersilat dengan beliau kan, akhirnya telah setujulah untuk bersama-sama. So jangan lupa untuk attend dan juga daftar malam ni juga, dan kita jumpa insya-Allah untuk episod seterusnya, insya-Allah Bespoke Jalan Pulang untuk episod yang kedua. Kita selesai episod pertama, Ustaz. Selesai insya-Allah. Tak sabar saya nak dengar apa pula hadis yang seterusnya, dan macam mana cara untuk kita nak lalui fitnah akhir zaman ataupun ujian-ujian tersebut, insya-Allah. Ustaz, kita jumpa pada episod yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.